Wish. Tak, korang salah faham ni. Purba? Ya, betul. Nak buat prank dekat Abid Aish. Mula-mula memang nak beli yang pizza tu, tapi tak ada. Yang burger ni je ada. Boleh lah kan? Sekarang ni kita akan cat-cat dia bagi macam ada bentuk ataupun rupa burger betul. Sebelum apa-apa, Purba nak memohon 1000 kemaafan. Bab-bab kreativiti nak kena kala-kala lawa ni bukanlah kepakaran Purba. Tapi kalau bab-bab bisnes yang berkaitan dengan duit, nak suruh Purba promote apa-apa, yes. Nak tahu apa dia kat ujung video ni ada. Tapi stok terhad lah. Kalau tengok kat bawah ni ada beg kuning, rezeki ke korang. Save siap-siap video ni, senang nak cari nanti. Sambil-sambil teman Purba ni mula-mula tu kan serius, Purba lupa weh cara nak buat burger. Selama ni memang tahu makan je. Nasib baik dekat burger ni dia tak ada kena letak toge ke apa ke. Sebab rasanya Abaish dia tak makan sangat sayur. Tapi ada satu benda ni dia makan. Purba kena letak sambal kantan tu dekat burger supaya taklah kantoi. Korang ni Purba dah rendang air panas sambal kantan. Okay, ni pedas lah. So, ni Purba punya. Dia nak buat prank kat Abaish. Okay, ni burger betul tau. Okay, yang ni Abaish punya. Macam mana nak letak ni? Kan kantoi pula Sebab ni boleh makan, ni tak boleh makan. Tak apalah, kita cakap kat Abaish yang dia punya sos tomato. What? Okay, tapi jangan beritahu ni tomato tipu. Oh, Purba dah buka order lah. Buka komen tengok kat beg kuning bawah. Tapi kecepatan lah sebab takut stok habis. Korang komen part 2 untuk kita tengok respon Abaish channel. Harap-harap menjadilah prank Purba ni. Kau jangan beritahu Abaish tau. Jangan tag dia dekat komen. Ya Allah.